Apa maksud dia? Bismillah, dengan nama Allah. Ismillah, nama saya Allah. Ush. Ada orang jadi imam sebab saya pergi kursus imam. Ada ni tok guru saya waktu mengajar waktu kursus imam tu lah. Dia cerita kalau imam kan Allahu Akbar. Okay dah, cantik dah. Lepas tu solat maghrib, subuh, maghrib, isyak kan baca kuat imam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sah solat dah. Cerita kenapa? Hir. Kan? Bismillah. Dia tak bunyi. Dia Bismillah. Ba tu tak bunyi. Okay. Apa maksud dia? Bismillah, dengan nama Allah. Ismillah, nama saya Allah. Ush. Nampak tak? Lari terus masuk ke. Bahaya kan? Tu baru Bismillah dengan Ismillah. Kamu tanya Mas Muka. Nama kamu apa? Ma Ismuka kan. Kita belajar dulu kan. Ismi Don. Ismi Zafran. Ismi Abdul Rahim. So kalau Ismillah, nama saya Allah. Bahaya kan? Bahaya. Rindu pada tanah suci? Dapatkan di Haramain Spray Wangi Raudhah dan juga di Haramain Kasturi Spray dari Madinah Al-Munawwarah. So sebutan kita dalam solat dan Al-Fatihah tu pun kena belajar sungguh-sungguh. Bagi betul yang tu dulu. Rukun qauli, rukun fi'li apa semua dah settle bab rukun. Okay, saya ringkas. Takbiratul ihram, sebutan Allahu Akbar, rukun qauli. Al-Fatihah, rukun qauli. Kemudian bacaan tahiyat akhir, rukun qauli. Bacaan selawat dalam tahiyat akhir, rukun qauli. Dan bagi salam yang pertama. Waktu nak bagi salam last kan. Kan kita baca tahiyat akhir kan. Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita bagi salam yang pertama tu, as. Tak bunyi. As je bunyi. As je yang kita sebut. Yang lain-lain tu kita tak sebut. Batal solat. Rosak solat. Ni mazhab Syafi'i punya tau. Bukan nanti balik boleh check masing-masing. Benda ni memang dah banyak Ustaz Zahidro semua duk ajar benda ni. Tapi ramai orang terlepas pandang. So kalau tak tahu mungkin dimaafkan insya-Allah. Tapi lepas ni dah tahu kena cubalah ikhtiar sungguh-sungguh betulkan yang rukun qauli.